Okay, we back again. Macam biasalah, pertengahan tahun ni mestilah korang nak tahu kan, what's the best phone you can get untuk tahun ni, betul tak? Wow, pertengahan tahun ni macam biasalah, aku tak buat dah bawah 1000 sebab bawah 1000 ni is like agak limited dari segi phone dan semua ni agak, yang aku dengan korang lah kan, agak barai sikit. So, dia start terus dengan bawah 1005 and then kita pergi ke bawah 2000, bawah 3000, bawah 4000 dan of course last sekali, the best ultra phone you can get in the market right now. So, jom kita mulakan video ni. So, macam biasa dalam rules video ni, harga yang aku letak ni semua harga official, MSRP, harga official. So, memang kau nampak mahal, tapi bila kau check balik kat Shopee, harga dia kebanyakan dah jatuh dan jauh lebih murah. Tapi macam biasa, kalau korang nak beli, korang pakai link aku je, korang dapat diskaun dan korang juga akan bantu aku dari segi, YouTube ni sendiri, dari segi AdSense semua. So, go check it out kalau korang nak beli tu, sebab kebanyakan link yang aku bagi ni semua trusty punya seller, so tak ada akan ada issue punya. So let's get into it. So untuk phone yang pertama ni lah Redmi Note 15 Pro 5G. Aku rasa dia tak boleh tolak tepi lah kan. Bila kita sembang pasal phone-phone mid-range budget bawah 1005 ni, telefon ni tak boleh tolak tepi lah, memang wajib ada dalam list aku. So apa membuatkan telefon ni best? Well, it's a Redmi phone. Nak kata dia bagus tak juga, tapi at the same time is really good for dia punya spec juga dari segi harga dia. So it's a really good phone dengan starting price dari RM1,290 untuk 8GB RAM dengan 256GB storan, ataupun RM1,590 untuk 8GB RAM dengan 512GB storan. To be honest, harga ni harga official, tapi bila korang nak beli nanti lagi murah, percaya je aku. Surprise ni kalau korang dapat voucher ataupun korang beli pakai link aku dapat voucher lagi, you might actually get phone ni harga bawah 1000. Kalau luck lah, tambah kalau kau beli masa sales macam apa 7788, maybe lagi murah kat situ lah. So spec wise semua tu aku rasa overall tu solid. Aku tak nak sembang banyak sebab aku rasa macam aku dragging this whole video. So kau tengok spec dia asal semua, very good phone. Tapi kalau korang nak lebih solid lagi, ada banyak lagi dalam list ni. So phone yang seterusnya pula, untuk phone yang seterusnya pula adalah iQOO Z11X. Dia dua version. This one is like a cheaper model, dan apa yang aku suka pasal phone ni, to be specific lah, dia memang fokus untuk gamers yang nak main game. Main headline dekat sini adalah bateri dia yang besar, 7200mAh. Tak sebesar macam abang dia, but still agak besar jugalah kalau nak compare dengan kebanyak-banyak phone dalam list ni. Harga dia bermula dalam sekitar RM1,200 sampailah ke RM1,600 macam tu. But pick your poison dan korang check lah harga official online berapa, tapi mostly jauh lebih murah daripada harga official lah, disebabkan phone ni dah keluar lama. Sebab tu kadang-kadang kalau korang nak beli phone, beli masa pertengahan tahun macam ni, sebab jauh lebih baru dan jauh lebih murah. Tambah lagi masa sales pertengahan tahun macam ni kan. But overall as a phone daripada Vivo ataupun iQOO is a solid pick lah, dengan software update yang aku boleh kata boleh tahan lah 2 ke 3 tahun. Dan maybe camera is not the best, but chipset dia MediaTek Dimensity 7400 Turbo is pretty good sebenarnya kat sini. Dan untuk yang ketiga pula, aku rasa this is the best phone untuk bawah 1500 lah, which is the Infinix Note 60 Pro 5G. Starting harga dia dalam RM1,190 ataupun RM1,390. Harga dia agak murah dan spek ditawarkan bagi aku agak powerful kalau kat sini. Dia datang dengan Snapdragon 7S Gen 4, which is really good one. Lepas tu bateri pembesar 6500mAh, dan juga ada support untuk 90W fast charging, 30W wireless charging, dan juga ada bypass charging. Cuma macam biasa, benda yang aku tak berkenan bila pasal phone Infinix ni adalah dia punya, let's just say, software dia yang tak berapa bagus sangat. But now I think it's pretty good. It's just not as good as macam your mainstream phone macam Vivo, Oppo, Xiaomi semua tu lah. But it's getting there lah, untuk orang kata agak bagus kat sini. Nah, untuk phone yang seterusnya adalah Honor 600 Lite. This phone bagi aku, dia punya main highlight lah untuk aku lah kan, adalah dia punya screen yang bagi aku one of the best untuk dalam list ni. Dia datang dengan screen 1.5K Slim Edge AMOLED dengan 120Hz refresh rate, dan brightness dia memang tinggi gila, 6500 nits. So memang terang, dan dia punya bezel tu memang kecil. So phone ni memang cantik gila untuk mata memandang lah, sebab bezel dia kecil kan. But aside from that, chipset dia bagi aku biasa je, MediaTek Dimensity 7100 Elite. Bateri pembesar 6520mAh, dan of course fast charging 45W. Cuma itulah, it's not the best phone dari spec wise, but kalau korang yang nak cari phone dengan screen yang bagus tu, this is one of the best. Dan lagi satu, kalau korang suka phone yang nampak macam iPhone, which is something yang aku tak minat, but kalau korang minat, this is also one of the best dari segi iPhone clone kat market sekarang ni. Of course, we save the best for the last. Of course, phone yang terakhir lah daripada Poco.
di Poco X8 Pro 5G dengan starting price RM1,490 ataupun RM1,690 dengan spek yang berikut. Korang akan dapat phone dengan screen AMOLED dengan Dolby Vision, 120Hz refresh rate, cuma brightness tak tinggi sangat, 3500 nits, and of course bateri dia pun not bad besar juga, 6500 mAh dengan fast charging 100W hypercharge. So that's really insane untuk sebuah telefon mid-range harga macam ni. Dan of course chipset dia pun power, which is the MediaTek Dimensity 8500 Ultra. That's a solid phone overall dan harga dia pun tak mahal sangat. Dan kalau korang nak phone yang overall a good spec, software yang ok lah kot dengan Poco UI tu, Poco X8 Pro ni is probably one of the best bawah 1500. But itu semua pilihan korang lah, korang prefer yang mana satu dari segi software, harga, kamera, semua benda tu. So itu yang terbaik untuk bawah 1500. Kita jumpa video seterusnya untuk bawah 2000 pula.